Wow, so amazing kan? Just as simple as wearing a bra. Very less effort. Beli sekali saja, you all boleh pakai bertahun-tahun. Kalau kita boleh beli benda lain, kenapa you tak boleh beli Alora bra sebagai prevention? It's always better than cure. Because bila you dah ada benda denyut, ketakutan dah sangat banyak. Wang yang you kena keluarkan lagi sangat banyak. Okay, hai, selamat pagi semua. Okay, saya sebenarnya ada seorang stranger dari TikTok. Saya banyak buat awareness pasal Alora dan breast cancer. Sebab yang nombor satu, pembunuh wanita di dunia. Dan saya jumpa ramai orang menormaliskan ketulan-ketulan yang ada di breast. Apabila saya tanya, kenapa biar lama? Dia kata tak sakit. Biasalah kak, ketulan kalau kat breast ni, benda tu benda biasa. Mak saya ada, kakak saya ada. Tetapi dia biarkan. Satu kes ni, dia biarkan selama 5 tahun. Dan apabila benda tu besar, dia beli bra, dia pakai bra, ketulan tu berdenyut-denyut. Saya tanya, pergi jumpa doktor tak? Saya takut kak, dia kata. Saya takut. Kalau dah berdenyut, awak wajib pergi jumpa doktor sebab mungkin dia yang lain. Dan makanlah. Gabung dengan Shiru tu. Cepat-cepat. Saya takut kak, dia kata. So kita kan perempuan, kita memang pakai bra. Kita memang ada breast. So pakailah Alora bra tu secepat mungkin sebelum pun kita dapat apa-apa simptom ketulan. Satu kes ni, dia juga adalah seorang customer daripada stranger market lah kan, daripada TikTok jugalah. Dia kata breast dia memang dah ada lump. Lama dulu dah. Tapi lump dia jenis yang bergerak-gerak dan ada air kat dalam dia. So dia selama ni dia pergi jumpa doktor inject masuk ke dalam lump tu, keluarkan air. Dia keluarkan manual lah air dalam lump tu. So lepas tu dah tak ada. Tetapi setelah 7 tahun dia perasan ketulan tu ada balik. Dan dia dah tak larat nak ulang-alik pergi jumpa doktor nak inject benda tu keluar. So dia pakailah Alora bra secara konsisten. Pada minggu pertama dia pakai siang dan malam. Dan selepas seminggu saya pakai siang sahaja. Malam nak tidur dah tak pakailah bra tu. Dan saya perasan yang ketulan yang bengkak besar tu dah kecil. Ini dalam masa 3 bulan dia pakai Alora bra dan dia sangat-sangat bersyukur. Dan setelah 3 bulan lepas tu saya follow up balik, dia kata alhamdulillah ketulan tu dah tak ada.